Hai semua, Assalamualaikum. Saya Tutor Mira. Cikgu selalu pesan, jangan give up. Jangan pernah give up dalam matematik. Kalau perlukan bantuan, boleh je contact terus Tutor Mira, okey? Okey, sampai sini faham, Aiman? Okey, faham. Okey, so bila sampai sini, kalau ada atas bawah macam ni Aiman dan yang automatik dia akan jadi cross darab cross lah macam cikgu tunjuk tadi. Okey, so ni akan naik atas. Samalah sebab kita ada dua tingkat. Problem kita Dania dengan Aiman, kita ada dua tingkat sekarang. Dua tingkat is a big problem dalam nak menyelesaikan matematik. So kita nak jadikan dia satu tingkat, kita hantar dia. Cross lah darab dia. So bila cross darab, dia akan jadi 2 tolak X 3X tambah 1. Okey, sama dengan 2 negatif X kuasa 2 tambah 4. Sampai sini Dania dengan Aiman ada dapat tak? Tak apa, cikgu tanya dulu. Ada dapat tak sampai step sini? Dania? Saya buat baik. Okey, Aiman?